Assalamualaikum. Okey, kat sini aku ada Prigo Spicy Seafood. Apa ni ya? Dia tulis Arabiata Spiral. Spiral Arabiata Seafood pedas. Okey. So benda ni aku baru beli semalam. So aku nak try lah. So aku nak tengok instruction cara masak dia. Masukkan pasta, perencah dan air ke dalam periuk, gaul rata. Lepas tu apa? Kacau. Kemudian boleh terus makan. So ready to serve and enjoy. Okey. Nampaknya cara masak dia mudah je, iaitu dalam masa 3 minit sahaja. Okey, jom kita try buat. Dalam dia ada dua dia, iaitu seasoning powder, iaitu serbuk perasa dan juga dry pasta. So dua macam ni je lah yang ada dalam ni kan. Okey, dalam dia macam ni ya, iaitu dry pasta dan juga serbuk perasa dia. So kita didihkan air dulu, tak begitu banyak, kemudian masukkan dry pasta dan juga seasoning powder dia. Okey, korang perlu masukkan macam ni tau. Dan korang perlu kacau-kacau dan tunggu sampai pasta dia lembut, kembang dan lembut. Okey, pasta dah mula kembang, dah boleh angkat. So kalau korang nak lebih kering sedikit, pastikan ketika korang merebus air tadi, pastikan air tu sedikit lah. Okey, jom kita angkat. Okey, ni adalah hasilnya, iaitu Prigo Spicy Seafood Arabiata Spiral. So kalau korang berminat nak cuba try daripada Prigo Spicy Seafood, iaitu pasta segera yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okey, bye.